really about nation building. Copyright Act is about nation building. Thank you so much. Yeah. Okey, ada sesiapa lagi? Kalau tidak, kita buka kepada pihak media yang nak tanya apa-apa soalan atau nak berikan apa-apa komen, silakan wakil media. Anyone from media want to say anything, or you want to do a one-on-one later? Wakil media tak ada? Dewan, silakan. Okey, itu satu soalan tadi pasal apa yang Abang Haris kata pasal siasatan perlu dibuat tu kan, terhadap pihak CMO dan apa untuk MRM tu kan. Maksudnya benda ni memang serius kan, dah lama sangat. So perlu lah maksudnya kena buat satu laporan audit pada pihak berkuasa lah. Gunakan suara asal. Apa ni boleh buat? Tak guna memang itu. Sama juga. Boleh dengar. Boleh dengar. Sini macam saya. Dia ada macam tak dia. Dia kat atas. Oh, dia atas. Apakah ini? Dia tuan jawab soalan tuan tadi. Boleh dengar? Boleh. Siasatan tu agak macam malah sangatlah kan. Tapi lebih perincinya audit forensik. Dia lebih detail lagi. Sebab siasatan tu berdasar pada laporan. Ini audit forensik yang harus dibuat. Bukan kerana permintaan kami tak. Tapi memang kalau ketelusan tata kelola dia kena ada accountability yang terbaik. So audit forensik diperlukan, terutama bagi isu MRM, one stop agency itu yang telah dibubar. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Silakan. Assalamualaikum. Noel daripada Pusat Malaysia. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan sidang harmoni pada petang ni. Okey, kalau kita ikutkan mungkin ada berbeza pendapat ada lebih muzik dan juga RPM dan juga MBCP. Apa kata perbincangan ni, mungkin ada plan selepas ni untuk daripada pihak Datuk untuk duduk bersemuka mengadakan satu jalan terbaik sebenarnya untuk pegiat seni, kerana apabila kita lihat dalam keadaan seperti ini sebenarnya yang lebih tersakiti itu adalah pegiat seni itu sendiri, dan masing-masing persatuan itu sebenarnya ada pendapat dan ada diorang punya guideline masing-masing. Jadi mungkin pada hari ini Datuk karyawan dan juga TPM mungkin ada cara dan jalan sendiri, tapi apabila kita pergi di side sebelah sana, mereka pun ada mereka punya pendapat sendiri. Jadi saya rasa pasal muzik ni, masalah muzik ni, saya rasa sebab saya dalam hiburan saya dah hampir 25 tahun jadi wartawan, saya rasa memang tak settle. Memang tak settle. Kalau saya 25 tahun jadi wartawan tak settle, saya rasa Datuk lagi lama, saya rasa memang tak settle. Berbagai persatuan ada berbagai janji dan masing-masing berpuak-puak. Saya rasa masing-masing pun ada nama besar yang menaungi setiap persatuan itu. Apa kata Datuk sendiri mungkin menggerakkan, mungkin selepasnya akan berjumpa dengan menteri yang terbabit, saya rasa yang boleh memberi penjelasan. Mungkin ada satu badan khas khusus saya rasa yang boleh kita gunakan. Saya pun sebenarnya kalau ikutkan, saya tak setuju sebenarnya apabila KPD NKK sebenarnya jaga muzik ni sebenarnya. Kalau ikutkan lah. Sebab saya rasa KPD NKK ni saya rasa macam tak sesuai untuk jaga muzik ni. Mungkin ada satu kementerian di bawah komunikasi ke, di bawah Gobin ataupun PAMI saya rasa yang lebih sesuai. Tapi mungkin tak tahulah, saya itu mungkin bagi pihak saya kerajaan. Okey, itu saja saya punya soalan tu. Terima kasih. Okey, komen saya ialah masalahnya ialah CMO ni. Dia macam boleh dikira diktator lah. Kartel. Dia satu kartel di mana diorang suka menguasai CMO. Sekiranya mereka bersetuju kepada garis panduan ni,
mereka